kita tak dekat nasi lemak mimpi lagi. Tapi ini dekat dia punya kedai. Kedai dia baru dia buka dekat mana? Dekat Alam Impian. Alam Impian. Dekat Lake Point Central Setia Alam Impian. Kau Lake Point Central Setia Alam Impian. Ini apa yang Tata order. Hari ni Tata order nasi macam biasa satu. Ada telur goreng, ada telur mata, memang dia, ada telur mata, ada telur rebus sebelah, memang dalam set. Ada timun, ada kacang, ada ikan bilis, sambal, ada telur puyuh, ada ayam goreng mimpi, and ada paru goreng. Jom makan. Okay, let's makan. Tata order kita ambil kuih satu sebab dia ada kuih daripada what? Jom apa benda tadi? Jom Pago. Kaswi RM4. Selamat mimpi please Kat sini tulis 6 pieces. Dia punya kuih 4 je. So sistem you salah ke apa ke, suruh tukar you punya sistem tu. Kita tengok sama tak dia sedap macam yang dekat sana. Stuff dia bagus tapi betul lah tak baca banyak review, slow. Diorang tak boleh buat macam ni You suppose kena buat satu baris untuk tapau, satu baris untuk makan. Dia jadi messy. Nasi dan sambal. Sambal okey. Sama je lagi macam kat sana. Baru. Jom rasa ayam. Ayam mimpi ni. Ayam dia tak rangup. Ayam tak panas. Ini bukan cakap tadi dia ke belakang. Dia panaskan tapi dia jadi tak, dia goreng dua kali. I don't know lah dia goreng ke dia panaskan tapi ayam dia tak rangup. Sejuk. Rasa semua lauk dia. Dia ada ayam sambal, dia ada ayam rendang, dia ada rendang daging, dia ada rendang kerang. Dah datang boleh dah tengok ni. Dia tasik makan lemak. Hujan. Cuma saya tak pastilah hari tu tak pergi makan dia punya paru. Oh, dia macam paru goreng berempah. Yang hari tu dia nampak banyak sakit sambal dia. Ni kita tak nampak sangat sambal dia. Bilik. Sikit. Tapi mungkin iyalah ada orang cakap hari tu tak makan lebih pagi sedap. Dia sedap tapi akan ada yang keras. Sedap kaya.
Tapi lah. Kalau dia kata dia punya ayam biasa je. Tak boleh ya. Ayam goreng tetap punya expectation tinggi ya. Untuk ayam goreng nasi lemak. Bila ayam terpisah drumstick dengan dia punya thigh pun dah ni dah. Dah fail ke tak? Sama yang boleh tak panas? Bagus lah. Kalau puyo 10 biji. Kilo biji RM7. Yalah, kembali dah tetap makan di cawangan yang berlainan. Dia okey lah, masih tetap masih rasa dia sedap. Sedap. Betul sambal dia. Nasi kat sini. Nasi kat sini tak rasa langsung dia punya santan. Dan satu lah masalah dia. Lauk pauk daripada nasi sampai lauk dia semua sejuk. Tu masalah dia. Tahu, nasi lemak tepi jalan tu letak dekat dalam kelas tu pun boleh panas dia nasi lemak. Ni you kedai tau. You kedai. Panas you sejuk. Kalau tak rasa kalau tak teringin nak rasa lemak, tak repeat pun tetap akan repeat dia punya paru Paru dia pun ada yang keras. Yang itu okey. Hari tu macam nipis sikit dia masak. Ini macam tebal-tebal sikit. Sayanglah. Banyak tempat kadang macam ni tau. Lagi sekali sedap, second time lama, quality lari. Boleh. Sayang. Tempat dia selesa. Ada pengalaman. Tempat dia besar. Memang sini pun tak banyak kedai makan. So dia orang ni macam pelopor lah. So semua orang datang sini makan nasi lemak. Nak biar tanya tu. Ambil satu dia punya limau sembut. Punyalah manis mulut dia. Tak tahu dia air satu, dia cakap udah air satu, ais kosong pun tak apa. Sekali cas 50 sen. Manisnya. Okay lah. Kau dapat? Tak tahu dah turun dah 3.5. Tak tahu tak sampai sebulan tu tak buat review yang kat sana. Tak tahulah. Adakah sebab korang buka, korang masuk ke tempat yang besar macam ni, lepas tu korang punya quality lari. Sayang tau.
That's why lah kenapa yang dekat PJ tu boleh tahan lama. Okay lah. Korang lagi dekat next video. Bye.